Bulan lepas, Israel dengan Netanyahu kena ketuk dengan kartun antara yang paling legend dekat US, South Park. Yang lawak dia release episod tu betul-betul lepas bilioner Yahudi yang menyumbang duit paling banyak dekat IOF, yang juga baru-baru ni beli TikTok, Larry Ellison, bagi duit dekat anak dia untuk beli syarikat Paramount, syarikat yang baru je sign deal $1.5 bilion untuk tayang South Park ni. So mungkin mereka pun duk nampak dah sebelum suara mereka terkubur dah lepas ni, baik mereka release siap-siap. Cuma ada yang rasa kartun tak ada bagi damage apa lah. Tambah kartun South Park ni, kalau compare dengan Upin Ipin, teruk sangat lah grafik dia, kacang pun elok lagi dari dia. Tapi South Park dia bukan kartun biasa, dia satira politik paling berpengaruh dekat US, dan audiens terbesar dia remaja yang baru nak kenal dunia. Dan benda ni dah jadi dekat Uthmaniyah 100 tahun dulu, bila kartun jadi pisau paling beracun sekali dalam sejarah propaganda politik untuk runtuhkan Uthmaniyah. Waktu tahun 1800 macam tu, paper dengan surat khabar Uthmaniyah bukan macam kita, ada berjenis Sinar, Berita Harian, Emstar. Uthmaniyah ada satu je paper, tugas dia pula khas untuk bodek kerajaan. Tapi bila masuk era Tanzimat, bahasa kita reformasi lah, mula masuk paper-paper baru yang berdebat art-art berat, ekonomi, sains, teknologi dan segala barang hak asasi manusia yang orang Uthmaniyah tak pernah layan. Masalahnya, barang-barang ni kiblat dia barat, bahasa pun canggih-canggih. Orang Uthmaniyah pula ramai yang buta huruf walaupun nama empayar. Kat sinilah geng-geng buat kartun mula shine, sebab nak sampaikan mesej lagi mudah dan jelas, semua orang dari Tok Wan sampai ke cucu boleh faham, kena pakai kartun lah. Dua publisher yang istiqamah duk buat kartun satira politik waktu tu, nama Diogen dengan Hayal. Bagusnya barang kartun ni, dia berjaya tukar bahasa rasmi Uthmaniyah yang sebelum ni golongan istana dan birokrat je duk pakai, sebab bunga-bunga sangat. Buatkan pakcik-pakcik duk lepak kat kedai kopi sampai ke budak balik mengaji lepak sisi pun boleh faham. Dekat sinilah persamaan masalah kartun yang Uthmaniyah dengan Israel kena hadap. Sementara orang Toto mereka boleh sembunyi kritikan-kritikan tu dengan ban paper-paper kartun yang kritik kerajaan. Tapi dekat remaja-remaja, taktik ni dah tak function dah, sebab mereka dah serap ideologi baru dan nak bebas. Ambil contoh dalam kes sumut flotilla baru ni, yang jadi antara muka depan dia paling famous sekali adalah Greta Thunberg, baru umur 22, dan yang join protes pro-Palestin dekat Itali 50% bawah umur 30 tahun. Cuma kalau kartun Uthmaniyah makan 100 tahun sebelum nampak kesan propaganda kartun tu, Israel lagi teruk. Dalam 2 tahun je mereka dah tak boleh kepung dah, sebab duk di zaman social media yang memang tak boleh nak kontrol kalau dia merebak. So bila South Park release je episod tu, Israel dengan Netanyahu sangatlah goyang, sebab dia tahu kalau budak-budak muda US dan Eropah, negara-negara yang sebelum ni tukang angguk je apa Israel kata, mula serap idea yang Israel ni sangatlah syaitan dan tak layak wujud. Dan kalau mereka keep on membesar dengan doktrin ni, Israel akan loop 3 kali Jumaat lagi je. Benda ni yang Nasai Ismail tulis konsisten dalam buku dia, dari hari-hari akhir Israel di bumi Palestin sampai ke buku baru dia membongkar akar konflik. Israel tak peduli sangat dunia duk kecam dia. Benda tu ada kesan, tapi tak sebesar kesan yang paling dia takut generasi baru dunia, Gen Z dan milenial yang seumur dengan kita dan anak-anak kita, tapi cerah sikit dari kita, orang-orang Eropah dan US. Mula rasa siapa yang bersekongkol dengan Israel ni macam main najis, yang akan membuatkan Israel makin tersisih dan terus tak relevan, macam yang duk tengah berjalan sekarang. Sebab New World Order sebenar bukan duduk di tangan Yahudi ke atau Rothschild ke, tapi duduk di tangan kita yang duk tepuk anak-anak kita, mendidik pasal kepentingan pendidikan, kehormatan dan kemanusiaan. So teruskanlah tulis, bercakap, berkempen pasal Palestin dan sumut flotilla dan sebagainya, sebab dia ada kesan, dan kesan dia besar dan tak sia-sia. Cuma dia takkan nampak instant, tapi momen tu akan sampai.